Tuan Yang Dipertua, saya mulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Segala puji-puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, juga yang telah mewujudkan keadaan gelap gulita ke alam terang benderang. Demikian juga limpahan selawat ke atas Nabi Muhammad, Rasul pilihan, pembuka bagi sesuatu yang terkunci, penutup bagi yang terdahulu, penolak yang batil, pembela hak dan kebenaran. Tuan Yang Dipertua, sejak Mac tahun 2009, saya telah membentangkan lebih 11 dokumen besar berkait ekonomi negara. Termasuklah pakej rancangan pertama, pakej rancangan kedua, rancangan Malaysia ke-10, rancangan Malaysia ke-11, seterusnya bajet 2010 hinggalah pada hari ini. Akan dipersembahkan pula bajet 2016. InsyaAllah, jika diberi izin oleh Tuhan yang maha menyimpan segala tahu dan rahsia setiap sesuatu, kita berdoa serta berharap agar terus berpeluang lagi dapat membentangkan bajet-bajet pada tahun-tahun selanjutnya. Amin. Sesungguhnya bajet yang diangkat kali ini merupakan bahagian daripada terjemahan rancangan Malaysia ke-11. Bajet ini adalah pertama dalam rantaian 5 bajet sampailah terjulangnya negara tercinta ini kelak menjadi sebuah watan high income advanced economy, insyaAllah. Sebelum itu, sebagai hamba-hambanya yang beringat lagi bersyukur, marilah bersama dengan rasa kerendahan hati mengambil sempena dan iktibar daripada sejarah dan sirah berasaskan Al-Quran melalui mafhum pengertian surah An-Nisa ayat 58 seperti yang ditafsir oleh antaranya Imam Qurtubi. Apabila menjadi pemimpin dan pemerintah, maka terserulah kepada kita bagi menjaga hak-hak dan menghukum dengan saksama terhadap keperluan rakyat. Tuan Yang Dipertua, lantaran itu sebelum diteruskan penyampaian ini, walau apa sekalipun diwajahkan di mana-mana, meski apa yang dilaporkan dalam media berkait letak duduk dan keadaan Malaysia, kononnya negara ini ambang muflis, berada dalam krisis ekonomi, nilai ringgit terjejas teruk, ekoran persepsi ketidakcekapan takdir urus kewangan negara, serta pula dipertikai tentang tata cara perbelanjaan kerajaan yang dikatakan tidak berhemah. Makanya berdasarkan ahwal yang dihebah-hebahkan itu, marilah kiranya saya mengambil kesempatan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk memperjelaskan kepada ahli-ahli Muhammad, khususnya rakyat Malaysia yang sedang menonton dan mendengar di luar sana, supaya mendapat gambaran yang benar serta tepat. Tuan Yang Dipertua, semenjak tahun 2009, janganlah sesekali kita lupa satu persatu datangnya dugaan terhadap ekonomi negara. Kita telah berdepan dengan pelbagai ketidakkeruan ekonomi global dan pastinya kemudahan iktisad domestik. Alhamdulillah, meskipun telah ditatang dengan segala aral dan rintangan itu, kerajaan terbukti mampu menanganinya dan mengatasinya dengan begitu berkesan. Tuan Yang Dipertua, jika hendak disimpulkan, antaranya terdapat 6 pencapaian utama sebagai penanda kejayaan yang boleh dibanggakan dalam mengangkat kembali kedudukan ekonomi negara dari mana ia berada separuh dekad lalu. Tuan Yang Dipertua, pencapaian pertama, jika ditinjau situasi ekonomi semasa Malaysia, ia mampu berkembang sebanyak 5.3% bagi separuh tahun pertama 2015 dan dianggarkan mencapai 4.5% hingga 5.5% sepanjang tahun, meskipun ekonomi dunia dijangka berkembang pada kadar yang perlahan, iaitu 3.1% pada tahun ini. Dalam perkara ini perlu kita ingat baik-baik keadaan ekonomi sekarang
Bab kata dalam bahasa Inggeris, there is no comparison whatsoever berbanding tahun 1998. Nyatanya pada ketika itu telah berlaku krisis kewangan Asia sehingga ekonomi negara menguncuk pada negatif 7.4%. Supaya begitu, kita sedar bahawa kita tidak dapat lari daripada menghadapi kelembapan ekonomi global, termasuklah dari segi penurunan harga komoditi, terutamanya minyak, kelapa sawit dan getah, penyusutan nilai ringgit, pertumbuhan perlahan di negara-negara kuasa besar ekonomi dunia. Justru pertumbuhan KDNK negara dijangka dapat berkembang pada kadar 4 hingga 5% pada tahun 2016. Pertumbuhan ini akan dipacu oleh pelaburan dan penggunaan swasta pada kadar 6.7 dan 6.4%. Ekspor pula tumbuh pada kadar 0.9% dan import 1.5%. Sektor pembinaan berkembang 8.4%, perkhidmatan 5.4%, manakala pembuatan sebanyak 4.3%. Tuan Yang Pertua, pencapaian kedua, secara konsisten kita dapat mengurangkan defisit fiskal kerajaan daripada paras 6.7% kepada 3.2% yang dijangka pada tahun ini. Tuan Yang Pertua, pencapaian ketiga melalui Dasar Transformasi Nasional atau DTN yang bermula pada tahun 2010, kerajaan ini telah meneruskan mujahadah pembasmian kemiskinan. Hasilnya dalam tempoh 5 tahun, kadar kemiskinan berkurang daripada 3.8% pada tahun 2009 pada kini 0.6% pada tahun 2014. Malah sebenarnya kemiskinan tegar telah hampir disifarkan. Pencapaian keempat, kalau dikaji statistik pengangguran pada tahun 1999 adalah 3.4%. Dengan kehendak Allah jua, hasil daripada pengurusan ekonomi negara yang berkesan, kita telah mengurangkan kadar pengangguran pada 2.9% dan kerajaan telah berjaya mewujudkan sebanyak 1.8 juta peluang pekerjaan. Tuan Yang Pertua, pencapaian kelima, seramai 5 juta rakyat di kawasan luar bandar telah berjaya mendapat manfaat kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air bersih. Akhir sekali, pencapaian keenam, rakyat telah mendapat pelbagai kemudahan seperti BRIM, Klinik Satu Malaysia, UTC, RTC, Kedai Rakyat Satu Malaysia demi meringankan kos sara hidup rakyat. Tuan Yang Pertua, pada sudut lain, kemasukan pelaburan asing pula terus kukuh pada 22.4 bilion ringgit pada separuh pertama tahun ini, manakala indeks bursa Kuala Lumpur mencatat 1,705 mata bersama nilai pasaran 1.675 trilion ringgit menjelang penutup bursa pada 22 Oktober 2015 dan alhamdulillah hari ini naik lagi. Walaupun ringgit menyusut nilai dan hari ini ringgit bertambah, alhamdulillah Tuan Yang Pertua, nilainya, reserve antarabangsa kekal tinggi sebanyak 418 bilion ringgit pada 15 Oktober 2015 yang mampu sebenarnya membagi selama 88 bulan import tertangguh dan 1.2 kali hutang luar jangka pendek. Laginya, pada tahun harapan, negara dijangka terus berada dalam inflasi terkawal di antara 2 hingga 3%. Tuan Yang Pertua, ini menunjukkan bahawa realitinya Malaysia, negara kita yang tercinta, bukanlah negara yang gagal atau bankrupt. Sebaliknya, kita masih stabil, masih kokoh dengan ekonomi fundamental dan terus berdaya saing. Tuan Yang Pertua, sebelum bingkisan bajet tahun ini teruskan, terdapat 2 perkara mustahak yang wajar diberi penjelasan. Perkara pertama adalah cukai barangan dan perkhidmatan atau GST yang hangat diperkatakan oleh orang ramai, terutamanya sejak awal tahun ini. Dalam isu GST, kerajaan berterima kasih kerana pematuhan dalam pendaftaran dan pengisytiharannya amat tinggi dan membanggakan. Suka saya maklumkan pada Dewan Yang Mulia ini, setakat ini jumlah syarikat yang berdaftar dengan GST hampir 400,000 buah semuanya, dengan kadar patuh serahan atau submission mencapai lebih 90%. Tuan Yang Pertua, alhamdulillah,
Sesungguhnya keputusan kerajaan melaksanakan GST adalah tepat. Lebih-lebih lagi berikutan kejatuhan harga minyak kepada paras lebih 50% daripada paras $100 Amerika sebelum ini. Faktanya, Petronas menyumbang sejumlah dividen kepada pembendaharaan pada setiap tahun. Jumlah sumbangan dividen ini bergantung kepada naik turunnya harga minyak dunia. Misalnya dalam tempoh setahun, di mana harga minyak adalah pada purata $100 Amerika setong. Pendapatan daripada dividen Petronas serta hasil cukai petroleum pada negara berjumlah $62 bilion. Akan tetapi, senario berbeza apabila harga minyak telah turun kepada paras sekitar $50 Amerika setong. Pendapatan daripada dividen Petronas serta hasil cukai petroleum kepada negara berjumlah $44 bilion pada tahun 2015. Harga minyak ini pula dijangka akan kekal rendah pada tahun 2016 dan kutipan hasil daripada sumber berkaitan minyak dianggar $31.7 bilion atau tuan Ketua, pengusutan pendapatan kerajaan lebih $30 bilion. Tuan Yang Dipertua, jadinya jika sebelum ini dalam beberapa pengumuman rasmi, saya bagi pihak kerajaan ada menyebut bahawa rakyat usahlah bimbang kerana hasil kutipan GST dikembalikan semula demi manfaat ramai, malah dimaklumkan pula bagaimana ia dibelanjakan. Ini adalah benar apa yang kerajaan hasratkan dan tidak ada apa-apa agenda yang terselindung. Namun keadaan telah berubah. Hasrat ini perlu diimbangi dengan realiti kedudukan kewangan negara berdasarkan perkembangan harga minyak dunia yang tidak menentu seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi disebabkan oleh kekurangan kutipan hasil petroleum, kutipan GST lah yang terpaksa menjadi tampungan sebahagian besar daripadanya. Tuan Yang Dipertua, sehubungan itu pada tahun 2016 dalam perkiraan kerajaan, sekira dan seandainya GST tidak dilaksanakan dan kita masih dengan sistem SST seperti yang sebelumnya, hasil negara akan berkurangan sebanyak $21 bilion. Jika dihalusi lagi, kalau kita kekal dengan SST, kutipan hanya sekadar $18 bilion berbanding GST iaitu sebanyak $39 bilion. Akibatnya defisit negara akan meningkat dengan ketara kepada 4.8% dan bukan lagi 3.1% seperti yang disasarkan pada tahun 2016. Andai kata ini berlaku, kerajaan terpaksa meminjam termasuk untuk membayar gaji penjawat awam. Penarafan kredit negara pula akan diturunkan dan kos pinjaman untuk semua seperti pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan pinjaman perumahan pastinya meningkat. Tuan Yang Dipertua, di atas segalanya bersyukurlah kita pada Allah kerana kerajaan yang ada tetap bertegas dengan pendirian, mempunyai izin dengan izin political will atau keberanian serta iltizam politik untuk melaksanakan GST sekalipun keputusan ini ternyata mendapat pelbagai cabaran dan tidak popular. Malah pihak seberang sana yang mula-mula dulu menentang dengan begitu lantang dan keras, kini juga mula menerima GST. Hatta telah memasukkan pula dalam dokumen bajet mereka. Terima kasih. Terima kasih pada pembangkang kerana faham mengapa kita perlu melaksanakan GST. Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua. Oleh itu berdiri atas pendirian sedemikian,
kerajaan yang bertanggungjawab ini akan terus melakukan keputusan-keputusan yang betul wa ima tidak bersifat populis demi mendahulukan rakyat dan kepentingan negara. Tuan Yang Dipertua dan rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, oleh demikian ternyatalah GST ini sebetulnya merupakan satu sistem pencukaian yang efisien. Maka sebab itulah telah dilaksanakan di lebih 160 buah negara. Tampaknya juga meskipun keadaan kewangan negara terkekang, kita terus mendengar denyut nadi dan rintihan rakyat. Kerana itu sudah menerima maklum balas daripada pelbagai golongan masyarakat termasuk pihak NGO. Dengan ini sukalah saya mengumumkan bahawa kerajaan bersedia melepaskan lagi pendapatan cukai GST terhadap beberapa barangan asas kehidupan seharian rakyat. Tujuh langkah penambahbaikan layanan GST berkuat kuasa menjelang 1 Januari 2016 adalah seperti berikut. Pertama, penggunaan GST pada kadar sifar ke atas semua jenis ubat terkawal di bawah senarai racun kumpulan A, B, C dan D serta tambahan sebanyak 95 jenama ubat over the counter meliputi ubat bagi 30 jenis penyakit seperti ubat kanser, kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung. Ini meningkatkan 2 kali ganda dari 4,215 kepada 8,630 jenama ubat. Kedua, penggunaan GST pada kadar sifar ke atas barangan makanan berikut: susu bayi dan kanak-kanak berasaskan kacang soya dan susu organik, dal atau orang utara kata kacang parpu berasaskan ke kacang daripada kacang kuda, kacang hijau dan kacang putih, akar teratai atau lotus root dan sengkuang air atau water chestnut, biji sawi, gula merah dan khas untuk orang Sarawak, mi kolok kering. Ketiga, bagi membolehkan petani berskala kecil mendapat manfaat dari skim kadar rata di bawah GST, kerajaan mencadangkan supaya threshold jualan tahunan untuk tujuan pendaftaran di bawah skim ini diturunkan daripada RM100,000 kepada RM50,000. Dengan penurunan threshold ini, ia berarti lebih ramai petani kecil boleh mendaftar di bawah skim ini dan mengenakan tambahan 2% ke atas nilai jualannya, dan amountnya boleh disimpan untuk menampung sebarang GST yang telah dibayar ke atas inputnya. Keempat, bagi syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih dalam industri aeroangkasa pula boleh dibenarkan menyerti approved trader scheme dan diberi pelepasan GST ke atas pengimportan barang-barang. Kelima, pelepasan GST juga diberikan ke atas pengimportan semula barangan yang telah diekspor secara sementara bagi tujuan promosi, penyelidikan atau pameran. Keenam, kini bagi industri minyak dan gas pula pelepasan GST diberikan kepada pengimportan semula peralatan yang diekspor secara sementara bagi tujuan sewaan dan pajakan seperti peralatan pelantar minyak juga platform terapung. Serta ketujuhnya, pelepasan GST juga diberi untuk perolehan bahan dan peralatan mengajar kepada penyelatihan kemahiran dan vocational yang menjalankan program diluluskan di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006. Tuan Yang Dipertua, kerajaan menyedari bahawa ramai pengguna telefon bimbit, terutama daripada golongan belia, bergantung kepada perkhidmatan telekomunikasi prabayar atau prepaid card. Berhubung ini, para pengguna warga Malaysia akan mendapat kembali rebate
bersamaan dengan amount GST yang dibayar yang akan dikreditkan terus ke dalam akaun perkhidmatan prabayar mereka. Langkah ini adalah mulai 1 Januari 2016 hingga 31 Disember 2016. Tuan Yang Bertuah, seterusnya bagi memantapkan struktur cukai supaya lebih kompetitif dan progresif, banjaran pendapatan bercukai bagi kadar cukai tertinggi ditingkatkan daripada 25% kepada 26% bagi mereka yang berpendapatan antara RM600,000 dan RM1,000,000. Sementara itu, mereka yang berpendapatan melebihi RM1,000,000, kadar cukai akan dinaikkan daripada 25% kepada 28%. Tuan Yang Bertuah, bajet 2016 memperuntukkan RM267.2 bilion berbanding RM260.7 bilion diperuntukkan di Pinda 2015. Daripada jumlah tersebut, RM215.2 bilion adalah untuk perbelanjaan mengurus dan RM52 bilion bagi perbelanjaan pembangunan. Di bawah peruntukan mengurus, RM70.5 bilion adalah untuk emolumen dan RM36.3 bilion bagi perkhidmatan dan bekalan, manakala sebanyak RM106.6 bilion adalah pemberian dan kenaan bayaran tetap. Pembelian aset pula diperuntukkan sebanyak RM761 juta dan RM1 bilion kepada perbelanjaan lain. Di bawah peruntukan pembangunan sektor ekonomi menerima agihan tertinggi sebanyak RM30.1 bilion, diikuti oleh sektor sosial RM13.1 bilion, merangkumi pendidikan dan latihan kesihatan perumahan serta kesejahteraan rakyat. Manakala sektor keselamatan pula diperuntukkan sebanyak RM5.2 bilion. Selebihnya diagihkan pada sektor pentadbiran am iaitu sebanyak RM1.6 bilion dan simpanan luar jangka sebanyak RM2 bilion. Bagi tahun 2016, kutipan hasil kerajaan persekutuan dianggarkan sebanyak RM225.7 bilion, yakni peningkatan sebanyak RM3.2 bilion berbanding 2015. Dengan mengambil kira unjuran hasil dan pembelanjaan kerajaan, defisit fiskal kerajaan dijangka mengucup kepada 3.1% pada tahun 2016. Tuan Yang Bertuah, bajet ini dan bajet-bajet seterusnya akan berteraskan keseimbangan antara capital economy dan people economy. Di samping itu, kita perlu mencapai pertumbuhan yang bersifat inklusif, sustainable dan membina sebuah negara kompetitif, progresif, bersasiah dan morally strong dalam kehidupan rakyat yang saling berpadu. Tuan Yang Bertuah, lantaran demikian saya pohon membentangkan sebuah bajet yang bertemakan mensejahtera kehidupan rakyat, bertunjangkan 5 keutamaan. Tuan Yang Bertuah, keutamaan pertama, memperteguh ketahanan ekonomi negara. Langkah 1, aktiviti pelaburan domestik akan terus dirancangkan dengan jangkaan sumbangan kepada KDNK pada 26.7% bagi tahun 2016. Ini akan dipacu oleh pelaburan swasta yang meningkat sebanyak RM218.6 bilion serta disokong oleh pelaburan awam sebanyak RM112.2 bilion. Dengan dalam langkah ini terdapat 9 projek dan inisiatif yang akan dilaksanakan. Pertama, membangun Malaysian Vision Valley meliputi keluasan tanah seluas 108,000 hektar dari Nilai ke Port Dickson seperti telah dibentangkan dalam RMK 11 dengan unjuran pelaburan permulaan RM5 bilion pada tahun 2015. Kedua, melaksana Cyber City Centre di Cyberjaya dengan nilai pembangunan hampir RM11 bilion dalam tempoh 5 tahun. Ketiga, membangun bandar lapangan terbang atau Aeropolis KLIA di kawasan seluas 1,300 hektar dan dijangka menarik pelaburan sebanyak RM7 bilion. Keempat, pelaburan RM6.7 bilion oleh Khazanah Nasional berhad dalam 9 projek domestik berimpak tinggi seperti dalam bidang penjagaan kesihatan, pendidikan, pelancongan, perisian dan infrastruktur
infrastruktur komunikasi. Kelima, Khazanah Nasional juga memperuntukkan RM500 juta untuk modal troka dan dana equity persendirian, termasuk dana troka modal pelancongan sebanyak RM50 juta. Keenam, pelaburan seterusnya dianggarkan RM18 bilion untuk tahun 2016 bagi projek Rapid Complex di Pengarang, Johor. Ketujuh, untuk menarik lebih banyak pelaburan swasta, antara projek sedang dilaksanakan adalah pembangunan Rubber City di Kedah dengan peruntukan RM320 juta, Taman Perindustrian Samalaju Sarawak sebanyak RM142 juta dan jeti minyak kelapa sawit di Sandakan, Sabah sebanyak RM20 juta. Kelapan, tumpuan turut diberi kepada pembangunan industri kimia, elektronik dan elektrikal, mesin dan peralatan aeroakansa, peranti perubatan dan perkhidmatan. Untuk itu RM730 juta disediakan kepada dana-dana di bawah MIDA. Dan kesembilan, bagi terus menggalakkan pelaburan semula oleh syarikat sedia ada dalam sektor pengilangan dan pertanian terpilih yang telah tamat tempoh allowance pelaburan semula atau reinvestment allowance, insentif baru allowance pelaburan semula khas akan diberikan. Kadar tuntutan adalah 60% daripada perbelanjaan modal yang layak dibenarkan ditolak daripada 70% daripada pendapatan berkanun untuk tahun taksiran 2016 hingga tahun taksiran 2018. Langkah kedua, dalam mempergiatkan pasaran modal pula, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan beberapa inisiatif termasuk potongan cukai diberi ke atas kos penerbitan suku, sustainable and responsible investment dan pengecualian duty stamp sebanyak 20% ke atas surat cara pembiayaan patuh syariah untuk pembelian rumah. Langkah ketiga, sememangnya PKS memainkan peranan penting dalam membangunkan rantaian nilai perniagaan. Ia dijangka menyumbang kepada 41% KDNK menjelang 2020. Untuk itu, 5 tindakan berikut akan diambil. Pertama, tambahan RM1 bilion bagi skim dana pembiayaan PKS patuh syariah sehingga 31 Disember 2017 dengan kerajaan menanggung 2% daripada kadar keuntungan pembiayaan. Kedua, RM107 juta untuk pelan induk PKS bagi pemberian dana di pelbagai peringkat perniagaan. Ketiga, RM60 juta untuk skim anjakan usahawan dan skim peningkatan kapasiti serta keupayaan PKS. Keempat, menubuhkan dana pinjaman mudah SME Technology Transformation Fund berjumlah RM200 juta di bawah SME Bank kepada kadar faedah 4%. Dan kelima, RM18 juta untuk memperluas projek transformasi kedai runcit atau tukar dan projek otomotif workshop modernization atau ATOM. Langkah keempat, seperti yang kita tahu, infrastruktur merupakan pemangkin pada keseluruhan pembangunan ekonomi dan sosial negara. Terkini, ingin saya maklumkan bahawa Malaysia menduduki tangga ke-25 di antara 160 negara yang disenaraikan dalam laporan Indeks Pencapaian Logistik Bank Dunia 2014. Sehubungan itu, kerajaan akan terus menambah baik infrastruktur logistik, termasuklah membina dan menambah baik jaringan pengangkutan rel serta lebuh raya pada tahun 2016. Ini termasuk lebuh raya Damansara, Shah Alam, lebuh raya Sungai Besi, Ulu Kelang, lebuh raya Pulau Indah dan lebuh raya Central Spine Road. Untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di ibu kota pula, RM900 juta diperuntukkan untuk projek penyuraian trafik Jalan Tun Razak yang akan dilaksanakan secara kerjasama strategik awam swasta. Kerajaan juga akan mengkaji pembinaan lebuh raya pesisiran pantai Masjid Tanah ke Klebang dan dari Klebang ke Jambatan Syed Abdul Aziz di Melaka. Seterusnya, sebanyak RM42 juta disediakan bagi pembinaan lapangan terbang Mukah Sarawak dan menaik taraf lapangan terbang Kuantan dan Kota Baru. Kajian akan turut dilaksanakan bagi pembesaran landasan di lapangan terbang di Batu Berendam, Melaka.
Tuan Yang Dipertua, demi keselesaan penduduk di kawasan bandar, sistem pengangkutan awam yang efisien sedang rancak dibangunkan. Ini semua dilaksanakan dengan peruntukan yang besar kerana kita mahu memudahkan kehidupan rakyat di kawasan bandar. Izinkan saya memberi sedikit status terkini tentang antara projek terbesar dalam sejarah negara, iaitu projek pengangkutan awam berpadu MRT LRT. Bagi projek sambungan LRT laluan Ampang dengan jarak 18.1 km akan boleh kita naiki pada Mac 2016. Manakala bagi projek sambungan LRT laluan Kelana Jaya sehingga Putra Heights dengan jarak 17.4 km pula akan boleh dinaiki pada pertengahan tahun 2016. Kedua-dua projek sambungan ini bernilai 10 bilion ringgit. Projek MRT jajaran Sungai Buloh Semantan pula juga dapat digunakan pada tahun 2016 pada bulan Disember. Manakala fasa kedua Semantan Kajang dijangka siap pertengahan 2017. Projek ini dengan jarak 51 km sedang dilaksanakan dengan kos 32 bilion ringgit. Tuan Yang Dipertua, hasil daripada permintaan ramai, kerajaan juga telah memulakan rangkaian perhubungan awam lain seperti berikut. Pertama, projek MRT 2 dari Sungai Buloh Sedang Putrajaya dengan jarak 52 km akan memanfaatkan 2 juta penduduk dengan anggaran kos pembinaan 28 bilion ringgit. Kerja pembinaan direncana bermula dalam suku kedua 2016 dan jangka siap menjelang 2022. Kedua, projek LRT 3 dari Bandar Utama Damansara Johan Stier Kelang dengan jarak 36 km akan memanfaatkan 2 juta penduduk dengan anggaran kos pembinaan 10 bilion ringgit. Ia mula dibina pada tahun 2016 dan siap pada tahun 2020. Di samping itu, kerajaan juga akan meneruskan rundingan high speed rail dengan kerajaan Singapura. Dan ketiga, bagi perkhidmatan awam bas, projek Bus Rapid Transit atau BRT KL Kelang pada kos melebihi 1.5 bilion ringgit dan BRT Kota Kinabalu pada kos hampir 1 bilion ringgit akan dilaksanakan. Tuan Yang Dipertua, untuk menambah baik infrastruktur telekomunikasi pula, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyediakan 1.2 bilion ringgit antara lain untuk meningkatkan kelajuan internet luar bandar 4 kali ganda dari sehingga 5 megabit sesaat kepada 20 megabit sesaat, National Fiber Backbone Infrastructure, jalur lebar berkelajuan tinggi dan sistem kabel dasar laut. Selain itu, 250 juta untuk projek pendigitalan penyiaran nasional bagi meningkatkan kualiti audiovisual dan memberi nilai tambah kepada kandungan TV serta transaksi data interaktif. Tuan Yang Dipertua, memang dari dahulu lagi semenjak merdeka, kesejahteraan penduduk luar bandar menjadi keutamaan kita. Mana mungkin kita meminggirkan mereka. Liputan jalan luar bandar telah meningkat daripada 46,000 pada tahun 2009 kepada 51,000 km. 98% kawasan luar bandar telah mendapat bekalan elektrik dan hampir 95% mendapat bekalan air. Kerajaan akan terus melaksanakan usaha pembangunan infrastruktur kawasan luar bandar seperti berikut. Pertama, 1.4 bilion ringgit bagi membina serta menaik taraf jalan luar bandar sepanjang 700 km di seluruh negara. Selain itu, 200 juta ringgit lagi disediakan bagi menaik taraf jalan di kawasan penempatan Felda. Kedua, 878 juta ringgit untuk projek bekalan elektrik luar bandar yang membabitkan 10,000 buah rumah. 568 juta bagi projek bekalan air luar bandar untuk 3,000 buah rumah. Ketiga, 60 juta ringgit untuk program amenity sosial terutamanya projek perparitan bagi mencegah berlakunya banjir. Tumpuan diberikan kepada negeri-negeri yang terlibat banjir seperti Kelantan, Kedah, Terengganu, Pahang, Sabah dan Sarawak. Keempat, sebagai pemangkin keusahawanan di kawasan luar bandar dan komuniti desa, 70 juta ringgit untuk meneruskan program Rural Business Challenge dan program Desa Lestari. Serta kelima, 67 juta diperuntukkan bagi projek kenderaan bas mara untuk pengendalian pengangkutan bas di laluan yang tidak ekonomik di luar bandar. Tuan Yang Dipertua,
Langkah kelima, sektor pelancongan merupakan sektor yang paling berpotensi untuk menjana ekonomi negara dalam keadaan kini. Untuk tahun 2016, kerajaan mensasarkan 30.5 juta pelancong yang dijangka menyumbang sebanyak 103 bilion ringgit kepada ekonomi negara. 1.2 bilion ringgit pula diperuntukkan kepada Kementerian Pelancongan untuk tujuan ini. Tuan Yang Dipertua, tambahan lagi permohonan visa secara atas talian atau online application akan dilaksanakan bermula dengan negara China, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Amerika Syarikat dan Kanada. Di samping itu, untuk memudahkan pelancong dan pelawat untuk berkunjung ke Malaysia, kerajaan akan melaksanakan e-visa menjelang pertengahan tahun 2016. Seterusnya, bagi mengambil peluang atas kedudukan ringgit kini dan usaha untuk menarik lebih ramai pelancong, pengecualian cukai pendapatan sedia ada sebanyak 100% daripada pendapatan berkanun diberikan kepada pengusaha pelancongan dilanjutkan mulai tahun taksiran 2016 hingga tahun taksiran 2018. Tuan Yang Dipertua, seperti yang kita sedia maklum, aktiviti ekonomi dalam sektor pertanian adalah sumber makanan negara dan merupakan tempat pergantungan pendapatan bagi petani, pesawah dan nelayan. Sumbangan ini 5.3 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Antara program yang akan dilaksanakan, pertama, 450 juta ringgit bagi pelbagai program berimpak tinggi seperti program penanaman buah-buahan, sayur-sayuran serta geran pemadanan dan penyelidikan produk herba dan peternakan ikan dalam sangkar. Kedua, 180 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur saluran dan pengairan di kawasan pembangunan pertanian bersepadu. Ketiga, 190 juta ringgit pada farma bagi tujuan program penurunan harga dengan menambah 50 buah lagi pasar tani dan mewujudkan 150 agro bazar rakyat satu Malaysia atau ABRIM yang baru. 40% daripada barang jualan ABRIM adalah barang-barang basah seperti ikan dan sayur yang harganya dianggarkan 5 hingga 30% lebih rendah daripada harga pasaran. Dan keempat, 90 juta ringgit diperuntukkan untuk program pembangunan agropreneur muda dalam bentuk grant in kind, dana pembiayaan usahawan penjenamaan semula MABDI, Jabatan Veterinary, Jabatan Pertanian dan Jabatan Perikanan serta pelaksanaan projek ladang pengganda untuk peternakan lembu dan ladang ayam kampung. Dalam mengolah dasar sesuai dengan keadaan ekonomi terkini, kerajaan mencadangkan galakkan cukai bagi aktiviti pengeluaran bahan makanan dilanjutkan sehingga tahun 2020. Insentif yang disediakan adalah seperti berikut. Pertama, syarikat yang melabur dalam syarikat subsidiari yang menjalankan projek pengeluaran bahan makanan akan diberi potongan cukai bersamaan jumlah pelaburan yang dibuat. Kedua, syarikat yang menjalankan projek baru pengeluaran bahan makanan pula diberi pengecualian cukai pendapatan 100% selama 10 tahun. Ketiga, syarikat sedia ada yang menjalankan projek pembesaran pula juga diberikan insentif yang sama untuk tempoh 5 tahun. Skop insentif juga akan diperluas pada ternakan rusa, ternakan cendawan, kelapa, rumpai laut, lebah madu dan kelulut serta tanaman makanan seperti ubi keledek dan ubi kayu. Tuan Yang Dipertua, sehubungan dengan tindakan-tindakan tadi, kerajaan akan melipat gandakan sokongan untuk memperkokohkan ekspor negara. Dengan itu, 235 juta ringgit diperuntukkan kepada Matrid untuk program promosi Satu Malaysia, dana ekspor perkhidmatan dan dana promosi ekspor. Matrid dan SME Corp juga akan meningkatkan keupayaan PKS dan syarikat peringkat pertengahan atau mid-tier
untuk mengekspor barangan dan perkhidmatan ke luar negara. Seterusnya, bagi mempelbagaikan penggunaan mata wang asing untuk urusan perdagangan pula, Bank Negara Malaysia menyediakan kemudahan kredit swap ringgit renminbi kepada bank tempatan. Pada masa ini, PKS boleh menuntut pengecualian cukai pendapatan sebanyak 10 atau 15% daripada nilai peningkatan ekspor. Untuk tujuan meningkatkan ekspor, PKS diberi kelonggaran mematuhi syarat nilai tambah iaitu 30% kepada 20% dan 50% kepada 40% bagi produk perkilangan. Kelonggaran ini akan diberikan bagi tahun taksiran 2016 hingga 2018. Bagi menggalakkan perkhidmatan penilaian dan pematuhan piawaian antarabangsa dilakukan di dalam negara, kerajaan akan memberi galakan untuk penubuhan Independent Conformity Assessment Bodies atau ICAB. Tuan Yang Di-Pertua, setakat ini Malaysia telah menandatangani 13 perjanjian perdagangan bebas atau FTA, iaitu 6 secara serantau melalui ASEAN dan 7 secara dua hala. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan dasar ekonomi terbuka di mana jumlah dagangan adalah sekitar 150% melebihi KDNK, kerajaan telah menerima secara prinsipnya perjanjian perkongsian Trans-Pasifik atau TPP. Walau bagaimanapun, pertimbangan secara muktamad akan dibuat di Parlimen Kelab. Tuan Yang Di-Pertua, keutamaan kedua meningkatkan produktiviti, inovasi dan teknologi hijau. Lonjakan inovasi dan kreativiti adalah kritikal untuk meningkatkan produktiviti kita. Penggunaan teknologi hijau akan turut membantu melestarikan sumber-sumber asli negara. Oleh demikian, kerajaan mensasarkan pertumbuhan produktiviti buruh sebanyak 3.7% setahun melalui langkah satu bagi menjadikan negara sebagai hub teknologi yang kompetitif di rantau ini. 1.5 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Lantaran 2016 akan diisytiharkan sebagai tahun pengkomersialan Malaysia dalam melonjakkan hasil produk R&D oleh institusi penyelidikan tempatan. Maka inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, PKS yang membuat perbelanjaan untuk projek R&D sehingga RM50,000 bagi setiap tahun taksiran layak menuntut potongan cukai 2 kali secara automatik. Kemudahan ini diberikan bagi tahun taksiran 2016 hingga 2018. Kedua, RM100 juta kepada Agensi Inovasi Malaysia. Ketiga, RM200 juta di bawah skim dana lonjakan teknologi dan inovasi oleh Malaysia Ventures Berhad. Keempat, RM35 juta kepada Magic sebagai peneraju hub keusahawanan dan inovasi serantau, termasuk RM10 juta sebagai dana permulaan untuk Corporate Entrepreneurs Responsibility Fund. Kelima, RM30 juta untuk pelbagai program keusahawanan generasi muda seperti Global Entrepreneurship Community, Bahtera Grade 1 National Innovation Competition serta projek perintis coding di sekolah. Dan keenam, bagi menggiatkan aktiviti demand driven innovation pada tahun 2016, kerajaan akan memperuntukkan RM50 juta untuk Public Private Research Network. Tuan Yang Di-Pertua, langkah kedua bagi mempertingkatkan penggunaan teknologi dalam sektor pembinaan, kerajaan akan menggalakkan lagi penggunaan teknologi Industrialized Building System atau IBS. Sehubungan itu, kerajaan menggalakkan lebih banyak syarikat menggunakan teknologi IBS. Bagi tujuan ini, dana khas IBS Promotion Fund sebanyak RM500 juta disediakan melalui SME Bank sebagai pinjaman mudah kepada pemaju dan kontraktor kategori G5 dan ke bawah. Langkah ketiga, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air akan melaksanakan pelbagai usaha teknologi hijau termasuk penyediaan bekalan air bersih melalui pembinaan loji rawatan air dengan peruntukan RM877 juta. RM515 juta pula diperuntukkan bagi meningkatkan mutu bekalan elektrik di Sabah. Kerajaan turut mensasarkan pengurangan intensiti pelepasan gas rumah hijau sehingga 40% KDNK pada tahun 2020 melalui
pelaksanaan plan tindakan mobiliti elektrik termasuk proses audit tenaga dengan peruntukan 50 juta. Pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari atau SEDA akan melaksanakan skim pemitaran tenaga bersih dengan kuota 100 megawatt setahun dalam menggalakkan penggunaan solar fotovoltaik dan melanjutkan tempoh pelaksanaan skim pembiayaan teknologi hijau sehingga 31 Disember 2017 dengan dana sebanyak 1.2 bilion ringgit. Tuan Yang Di-Pertua, keutamaan ketiga, mempersiaga modal insan. Perkara ini amat kritikal untuk masa depan negara. Justru kerajaan akan mengambil langkah-langkah seperti langkah pertama di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 sebanyak 41.3 bilion ringgit akan diperuntukkan pada tahun 2016. Antara lain, kerajaan akan membina 30 buah sekolah rendah, 27 buah sekolah menengah, 4 buah MRSM iaitu di Sek Kedah serta Ketereh Tanah dan Tanah Merah Kelantan, Bagan Datuk Perak dan 5 buah sekolah berasrama penuh di Alor Gajah, Melaka, Pendang, Kedah Segamat dan Ledang di Johor dan Jerantut Pahang. Untuk peringkat kelas prasekolah pula, 44.6 juta ringgit diperuntukkan untuk pelbagai program di 9,113 buah kelas seluruh Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, untuk meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, 135 juta ringgit diperuntukkan bagi program memartabat bahasa Malaysia dan memperkokoh bahasa Inggeris. Oleh kerana bahasa Inggeris amat penting dalam persaingan global semasa, maka dua lagi inisiatif iaitu Dual Language Program dan Highly Immersive Program akan dilaksanakan secara opsional dengan kos 38.5 juta ringgit. Dalam hal ini, 300 buah sekolah telah dikenal pasti sebagai projek perintis. Bagi meringankan tanggungan ibu bapa untuk perbelanjaan persekolahan anak-anak, bantuan RM100 akan diteruskan. Mulai Januari 2016, ia hanya dikhususkan kepada pelajar sekolah dari kalangan isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah. Ini memanfaatkan 3.5 juta pelajar dengan peruntukan RM350 juta. Selain itu, rancangan makanan tambahan yang melibatkan 550,000 pelajar dari keluarga miskin yang tersenarai dalam e-kasih akan ditambah baik. Program ini yang sebelumnya hanya tertakluk kepada makanan waktu rehat akan diperluaskan dengan kos tambahan RM173 juta untuk sarapan pagi. Kos keseluruhan program ini sebanyak RM423 juta. Tuan Yang Di-Pertua, seperti tahun-tahun sebelum ini, kerajaan juga terus menyediakan peruntukan untuk membangunkan dan menyelenggara fasiliti pendidikan untuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah membalik, sekolah berasrama penuh, sekolah agama bantuan kerajaan MRSM, sekolah pondok yang berdaftar dan sekolah menengah kebangsaan Cina atau conforming school yang menggunakan pakai kurikulum kebangsaan. Peruntukan bagi tujuan ini keseluruhannya berjumlah RM500 juta. Langkah kedua, pembiayaan beasiswa diteruskan dengan agihan antaranya seperti berikut: RM1.65 bilion melalui Jabatan Perkhidmatan Awam, RM288 juta melalui Kementerian Pendidikan, RM250 juta melalui Kementerian Pendidikan Tinggi dan RM258 juta melalui Kementerian Kesihatan. Selanjutnya, dalam menggalakkan lagi pendidikan tinggi, sukacita saya umumkan had maksima pelepasan cukai ke atas yuran pengajian pendidikan tinggi bagi pembayar cukai individu dinaikkan kepada RM7,000 daripada RM5,000 setahun. Ini dilengkapkan lagi dengan penerusan program voucher buku Satu Malaysia yang bernilai RM250 juta bagi RM250 bagi 1.2 juta pelajar. Untuk mengelakkan salah guna voucher ini,
kaedah penebusan akan diperkemaskan hanya di kedai-kedai buku yang diiktiraf. Tuan Yang Di-Pertua, langkah ketiga, dalam usaha meningkatkan pendapatan pekerja, kita mensasarkan 60% daripada 1.5 juta pekerjaan baru adalah pekerja berkemahiran TVET menjelang 2020. Sejumlah 4.8 bilion ringgit diperuntukkan kepada 545 institusi TVET di bawah bajet ini. Dalam usaha ini juga MITI akan menubuhkan sebuah jawatankuasa kemahiran industri bagi menyelaras program TVET dengan kerjasama pihak industri. Selain daripada itu, lebih 330,000 pelatih akan mendapat manfaat daripada inisiatif ini melalui antaranya program-program berikut. Pertama, 585 juta ringgit untuk peralatan latihan TVET di Politeknik, College Community, Institut Kemahiran Mara, Institut Kemahiran Belia Negara, Institut Latihan Perindustrian Yat Mara dan College Vocational. Kedua, 350 juta ringgit untuk memberi program di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Dan ketiga, 80 juta ringgit untuk penubuhan Akademi Pelancongan di College Community Kota Kinabalu, College Vocational Sandakan serta Institut Latihan Perindustrian Syrian Sarawak. Tuan Yang Di-Pertua, langkah keempat pula berkenaan memperkasa belia komuniti dan NGO. Bagi langkah ini, bajet 2016 memperuntukkan 930 juta ringgit kepada Kementerian Belia dan Sukan bagi inisiatif berikut. Pertama, 280 juta ringgit untuk latihan teknikal dan vocational di Institut Kemahiran Belia Negara dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara. Kedua, 50 juta ringgit untuk meningkatkan aktiviti pembangunan belia dalam kegiatan ekonomi dan keusahawanan. Ketiga, 145 juta ringgit untuk mempersiapkan atlet negara menghadapi cabaran Sukan C ke-29 dan Sukan Para ASEAN ke-9 pada tahun 2017 di Kuala Lumpur. Keempat, 75 juta ringgit untuk terus melahirkan jago sukan bertaraf dunia melalui program pembangunan podium sukan elit. Kelima, 22 juta untuk membina 2 kompleks sukan iaitu di Bagan Datuk dan Kuantan. Dan keenam, 360 juta ringgit untuk menambah baik program latihan khidmat negara bagi 20,000 pelatih. Ia melibatkan kurikulum baru serta kemahiran berfikir secara kreatif dan kemahiran teknikal. Akhir sekali, 190 juta ringgit disediakan untuk NGO bagi melaksanakan program berasaskan pembangunan komuniti, perpaduan, kebajikan, masyarakat, kesihatan dan keselamatan. Tuan Yang Di-Pertua, langkah kelima memfokus pada kualiti tenaga kerja. Bagi meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja, program seperti berikut akan dilaksanakan. Pertama, memperuntukkan 30% daripada kumpulan wang pembangunan sumber manusia sebagai dana terkumpul bagi melaksanakan program latihan mengikut keperluan industri setempat di Sabah dan Sarawak serta outplacement center bagi melatih semula pekerja yang telah diberhentikan. Dan kedua, melatih 15,000 peserta melalui program skim latihan Satu Malaysia atau SLIM dengan kos 250 juta ringgit yang akan dibiayai sepenuhnya oleh GLC. Tuan Yang Di-Pertua, untuk menambah baik pengurusan tenaga kerja asing pula sebanyak 77 juta ringgit akan diperuntukkan oleh PSMB bagi menjalankan program seperti train and replace dalam bidang terpilih seperti hospitality, perkapalan dan pengangkutan. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan terus committed dengan hasrat untuk mencapai sekurang-kurangnya 30% penglibatan wanita di peringkat membuat keputusan dalam sektor awam dan swasta. Ini termasuk peringkat lembaga pengarah dan kerajaan akan sentiasa memantau pencapaian dasar ini. Tuan Yang Di-Pertua, utaman keempat, memperkasa agenda Bumiputera. Perlu saya tegaskan bahawa pemerkasaan Bumiputera adalah agenda nasional dan ini tentunya merangkumi pembangunan masyarakat Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Sebanyak 150 juta ringgit disalurkan kepada Teraju untuk pelaksanaan program
pelbagai program termasuk skim usahawan permulaan Bumiputera dan program syarikat Bumiputera berprestasi tinggi. 150 juta ringgit diperuntukkan kepada Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera untuk melaksanakan program peneraju tunas, peneraju profesional serta peneraju skill dan iltizam. Manakala kepada MARA pula diperuntukkan 3.7 bilion ringgit termasuk menaja pengajian 72,000 pelajar Bumiputera di peringkat pendidikan tinggi. Bagi memantapkan pemilikan equity serta memperhebat keusahawanan dan perniagaan Bumiputera, peruntukan akan diberikan seperti berikut. Pertama, 400 juta ringgit kepada Dana Equity Nasional Berhad atau Equinas. Kedua, 250 juta ringgit kepada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Ketiga, 150 juta ringgit kepada Pelaburan Hartanah Berhad. Dan keempat, 100 juta ringgit sebagai pinjaman pada UDA Holdings untuk tujuan pembangunan Kampung Baru Kuala Lumpur. Tuan dan Pertua, manakala untuk agenda pembangunan di Sabah dan Sarawak, langkah-langkah berikut akan dilaksanakan. Pertama, Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak yang meliputi jajaran sepanjang 1,090 km dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2021 dengan anggaran kos sebanyak 16.1 bilion ringgit. Di Sabah pula, fasa pertama Lebuh Raya akan mulai dibina pada tahun 2016 meliputi 706 km bermula dari Sindumin dan akan berakhir ke Tawau dengan anggaran kos 12.8 bilion ringgit. Sukacita saya berkongsi sekali lagi, Lebuh Raya Pen Borneo ini akan bebas daripada sebarang bayaran tol. Kedua, pengangkutan penumpang udara merupakan antara mod utama pengangkutan bagi penduduk pendalaman di Sabah dan Sarawak serta Labuan. Maka perkhidmatan pengangkutan penumpang udara domestik kelas ekonomi bagi laluan Rural Air Services dikecualikan daripada GST. Ketiga, sebagai satu program baru, 70 juta ringgit disediakan, ini program baru, 70 juta ringgit disediakan melalui Bank Simpanan Nasional dengan kerjasama kerajaan negeri Sabah dan Sarawak bagi pinjaman tanpa faedah dengan tujuan membina rumah-rumah panjang dengan pinjaman had sebanyak RM50,000 untuk setiap unit di rumah panjang. Keempat, Keempat, 70 juta ringgit sebagai subsidi baja padi Huma disediakan untuk meningkatkan bekalan makanan dan pendapatan penanam padi Huma yang meliputi kawasan seluas 65,000 hektar di Sarawak dan 11,000 hektar di Sabah. Kelima, 260 juta ringgit disediakan untuk program Satu Harga Satu Sarawak dan program Satu Harga Satu Sabah bagi memastikan keseragaman harga barangan terpilih di seluruh negara. Keenam, 115 juta ringgit disediakan khusus bagi program khas Bumiputera Sabah dan Sarawak seperti untuk program Native Customary Rights yang merangkumi prosedur-prosedur pemetaan dan pengukuran tanah-tanah adat serta melibatkan kos membina Native Courts atau mahkamah-mahkamah adat. Bagi projek Native Customary Rights, 20 juta daripada jumlah tersebut untuk pemetaan tanah di Sabah dan 30 juta ringgit pula untuk tujuan yang sama di Sarawak. Dan ketujuh, meningkatkan perkhidmatan klinik bergerak Satu Malaysia di pendalaman Sabah dan Sarawak termasuk pembelian bot dan kenderaan baru. Tuan Yang Berketua, keutamaan kelima, meringankan kos sara hidup rakyat.
Hal ini adalah amat dekat di hati saya dan kerajaan. Makanya, pelbagai inisiatif akan dilakukan melalui langkah satu, meningkatkan taraf hidup isi rumah B40 ataupun bottom 40% dari segi pendapatan, di mana pertama, Tekun akan menyediakan 600 juta ringgit yang meliputi 500 juta ringgit untuk usahawan Bumi Putra dan 100 juta ringgit untuk 10,000 usahawan India melalui skim pembangunan usahawan masyarakat India. Selain itu, 50 juta ringgit disediakan oleh SME Bank untuk membantu usahawan kecil India. Kedua, tambahan 200 juta ringgit pada dana sedia ada untuk Amanah Ikhtiar Malaysia bagi kemudahan pembiayaan mikro kepada isi rumah B40. Ketiga, 100 juta ringgit disediakan di bawah program pembangunan sosioekonomi masyarakat India yang melibatkan kerjasama NGO dengan Institut Latihan Kemahiran Swasta. Keempat, tambahan 90 juta ringgit sebagai pinjaman mikrokredit kepada penjaja dan peniaga-peniaga kecil kaum Cina yang termasuk 50 juta ringgit untuk Kojadi. Seterusnya, 40 juta ringgit bagi melaksanakan projek infrastruktur dan program pinjaman mudah kepada penduduk kampung-kampung baru Cina bagi pembayaran premium tanah dan membaik pulih rumah. Kelima, 50 juta ringgit kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah untuk program latihan dan kemahiran dan kerjaya serta program peningkatan pendapatan. Melalui kedua-dua program ini, peserta akan mendapat latihan kemahiran dan juga bantuan berbentuk aset serta bahan mentah. Dan keenam, menyediakan 100 juta ringgit pada institusi latihan kemahiran swasta dan NGO bagi meningkatkan kemahiran B40 untuk mereka mendapat pekerjaan atau memulakan perniagaan. Tuan Ibu Ketua, sejak dulu lagi kerajaan ini sungguh prihatin terhadap kebajikan dan kemajuan masyarakat orang asli. Untuk ini sebanyak 300 juta ringgit disediakan bagi melaksanakan pertama, pembangunan perkampungan bersepadu antaranya di Sungai Siput Perak yang merangkumi pembinaan jalan perhubungan, penyediaan bekalan elektrik dan air terawat dengan peruntukan 80 juta ringgit. Kedua, bantuan makanan tambahan, wang saku dan tambang pengangkutan sekolah sebanyak 45 juta ringgit. Dan ketiga, projek pembangunan ladang getah dan kelapa sawit serta tanaman kontan menerusi projek pembangunan ekonomi orang asli sebanyak 25 juta ringgit. Untuk golongan B40 lagi, program e-rezeki dan e-usahawan akan diperluaskan ke seluruh negara untuk menambah peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan mereka. Kerajaan mensasarkan 100,000 dari kalangan B40 mendapat manfaat dengan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tuan Ibu Ketua, untuk golongan pesawah, pekebun kecil dan penoreh getah pula, bajet kali ini menyediakan 852 juta ringgit kepada Risda dan Felkra untuk melaksanakan pelbagai program peningkatan pendapatan dan produktiviti. Kerajaan bercadang menambah baik insentif pengeluaran getah atau IPG. Untuk ini, sukacita saya umumkan paras pengaktifan IPG dinaikkan daripada RM4.60 kepada RM5.50 sekilogram. Bagi getah SMA 20 freight on board. Bagi getah scrap atau cup lumps di peringkat ladang pula dinaikkan daripada RM1.75 kepada RM2.20 sekilogram. Sebagai ilustrasi berdasarkan purata pengeluaran 250 kg sebulan bagi setiap hektar, pemilik kebun seluas 2 hektar dijangka mampu meraih pendapatan RM1,000 sebulan. Ini adalah pada harga pasaran getah scrap RM2 sekilogram. Kini dengan bayaran tambahan IPG sebanyak 20 sen bagi setiap kilogram, pendapatan keseluruhannya pemilik kebun tersebut akan meningkat kepada RM1,100 sebulan. Dengan penambahbaikan IPG ini, Tuan Yang Di-Pertua, jika senario tadi hanya merujuk pada seorang pemilik kebun,
Secara keseluruhannya pula, melalui bajet ini seramai 300,000 pekebun getah akan menerima manfaat tambahan daripada kerajaan. Jumlah peruntukan yang dianggarkan adalah sebanyak 200 juta ringgit. Selanjutnya, bagi menggalakkan petani meningkatkan mutu padi dan hasil tuaian mereka, kerajaan akan melaksanakan pemutuhan sebenar padi dan menambah baik skim subsidi harga padi mulai 1 Januari 2016. Pemutuhan sebenar padi adalah berasaskan penyeragaman harga padi pada taraf RM1,200 setiap tan metrik. Sebagai pelengkap pada inisiatif ini, kerajaan juga meningkatkan kadar SSHP dari RM248.10 kepada RM300 bagi setiap tan metrik. Maksudnya, sekira seorang petani itu menghasilkan 6 tan metrik padi yang menepati kualiti pemutuhan 20% pemotongan, beliau layak mendapat bayaran hasil jualan sebanyak RM5,760. Bukan itu saja, petani tersebut juga akan menerima penambahan menerusi peningkatan kadar SSHP, menjadikan jumlah pendapatannya meningkat daripada RM1,160 kepada RM1,440. Maka keseluruhannya setelah ini petani tersebut akan mendapat RM7,200 pada setiap kali penuaian. Suka saya menyatakan di sini seramai 155,000 pesawah akan menikmati penambahbaikan ini. Langkah kedua, seperti kita tahu, isu pemilikan rumah adalah isu yang sering dibangkitkan semenjak beberapa tahun ini. Pelaksanaannya memerlukan penglibatan pelbagai agensi. Tuan dan Ketua, bajet 2016 meneruskan pelbagai program pemilikan rumah bagi segenap lapisan pendapatan seperti berikut. Pertama, membina 175,000 unit rumah oleh Prima yang dijual 20% di bawah harga pasaran dengan peruntukan RM1.6 bilion. Sebanyak 10,000 unit dijangka setiap tahun hadapan. Kedua, membina 10,000 unit rumah mesra rakyat oleh syarikat perumahan negara Berhad dengan pemberian subsidi RM20,000 bagi seunit rumah dengan peruntukan RM200 juta. Ketiga, membina 100,000 unit rumah perumahan penjawat awam 1 Malaysia atau PPA1M menjelang tahun 2018 dengan harga di antara RM90 hingga RM300,000. Bantuan dana mudah cara sehingga 25% daripada kos pembangunan akan disediakan. Keempat, membina 22,300 unit pangsa puri dan 9,800 unit rumah teres di bawah program perumahan rakyat oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan dengan peruntukan RM863 juta. Kelima, menyediakan skim pembiayaan deposit rumah pertama di bawah Kementerian Perumahan sebagai sumbangan kepada pembeli rumah pertama untuk rumah mampu milik bagi tujuan bayaran deposit. Untuk ini RM200 juta diperuntukkan. Keenam, membina 5,000 unit rumah Prima dan PPA1 Malaysia di 10 lokasi sekitar stesen dan koridor LRT serta monorail, antaranya di Pandan Jaya, Sentul dan Titi Wangsa. Ketujuh, memperuntukkan RM60 juta kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli khusus untuk pembinaan rumah masyarakat orang asli. Kelapan, membina rumah untuk jenis kedua peneroka iaitu 20,000 unit rumah oleh Felda
2,000 unit oleh Felcra dan 2,000 unit rumah oleh Prisda. Bagi rumah Felda, harga maksima kini diturunkan kepada RM70,000 berbanding RM90,000 sebelum ini. Kesembilan, membina 800 unit rumah mampu milik oleh GLC berhampiran stesen MRT dan kawasan pusat bandar kuasa Damansara oleh kuasa land milik KWSP dan 4,600 unit rumah mampu milik oleh Sime Darby Property, dan ke-10 memperuntukkan RM40 juta di bawah KPKT bagi pemulihan projek perumahan swasta terbengkalai. Selain itu, pengecualian duty stamp diberikan ke atas surat cara pembiayaan pinjaman kepada kontraktor penyelamat dan pembeli asal rumah terbengkalai. Tuan Yang Ketua, seterusnya bagi menyediakan persekitaran penduduk yang selesa, langkah berikut akan dilaksanakan. Pertama, RM150 juta bagi membina dan membaik pulih 11,000 rumah daif di kawasan luar bandar oleh KKLW, dan kedua, RM155 juta bagi penyelenggaraan perumahan awam kos rendah dan tabung penyelenggaraan Satu Malaysia oleh KPKT. Antara lain, tabung ini membolehkan pembiayaan 100% untuk pembaikan lift, railing serta pendawaian semula. Tuan Yang Ketua, langkah ketiga, sememangnya negara mana yang tidak mahu kualiti perkhidmatan kesihatan terbaik yang mentaraf dunia. Inilah sentiasa diperjuangkan oleh kerajaan Barisan Nasional sejak dahulu lagi. Antara projek yang akan dilaksanakan adalah pertama, membina 5 hospital baru di Pasir Gudang, Kemaman, Pendang, Maran dan Cyberjaya. Kedua, memulakan operasi hospital wanita dan kanak-kanak Kuala Lumpur yang bernilai RM848 juta pada Oktober 2016. Projek pembangunan semula Hospital Kajang. Keempat, RM260 juta bagi membina dan menaik taraf klinik desa, klinik kesihatan, klinik pergigian serta kuartus di seluruh negara. Kelima, RM52 juta bagi operasi 328 klinik Satu Malaysia sedia ada dan pembukaan 33 klinik Satu Malaysia baru. Keenam, RM72 juta untuk bantuan perubatan termasuk hemodialisis yang memanfaatkan hampir 10,000 pesakit kurang berkemampuan, dan ketujuh, memperuntukkan RM4.6 bilion untuk bekalan ubat, consumables, vaksin dan reagents pada semua hospital dan klinik kerajaan. Bermula 1 Januari 2016 juga, kerajaan akan menggunakan caj penuh rawatan kepada pesakit bukan warga negara Malaysia. Tuan Yang Ketua, langkah keempat, kerajaan akan terus memperkokoh sistem jaringan perlindungan sosial dengan peruntukan hampir RM2 bilion kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk membantu golongan OKU, warga mas dan keluarga miskin. Untuk tujuan ini, antara program yang akan dilaksanakan adalah pertama, RM445 juta bagi meneruskan pemberian RM350 sebulan kepada OKU bekerja dan RM200 sebulan kepada OKU yang tidak bekerja, serta untuk penjagaan OKU terlantar sebanyak RM300 sebulan. Kesemuanya ini akan memanfaatkan hampir 150,000 OKU. Kedua, RM100 juta disediakan termasuk untuk menambah 20 lagi pusat pemulihan dalam komuniti, dan ketiga, bantuan RM662 juta untuk anak daripada keluarga miskin berjumlah RM100 hingga RM450 sebulan, serta warga mas miskin sebanyak RM300 sebulan. Tuan Yang Ketua, dalam setahun yang lepas, negara telah dilanda 2 bencana yang besar, iaitu banjir besar pada penghujung 2014 dan gempa bumi di Ranau, Sabah. Musibah dan tragedi ini, jika tidak diambil langkah yang proaktif,
boleh menyebabkan kerugian berbilion ringgit dan lebih penting lagi kehilangan nyawa dan anggota. Maka bagi memperkokoh pengurusan bencana alam, 180 juta ringgit disediakan termasuk untuk penubuhan agensi pengurusan bencana negara di bawah JPM. Seterusnya 730 juta ringgit diperuntukkan bagi projek rancangan tebatan banjir di seluruh negara, manakala 60 ringgit untuk program ramalan dan amaran banjir negara serta membangunkan SAP Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Nasional di Sabah. Tuan Yang Ketua serta rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, jelasnya apa yang pentadbiran kerajaan sedia ada selama ini sedang dilaksanakan dengan sehabis baik-baiknya. Sebetulnya merupakan tali temali sambung menyambung dasar serta perancangan pimpinan negara sejak berdekad-berdekad. Lantas ingin saya ulangi, bajet ini satu antara langkah dalam rantaian langkah-langkah besar terakhir yang hanya tinggal sedikit masa lagi sebelum mentari sebagai negara maju menzahirkan cahayanya. Pucuk pangkalnya, sebagaimana baik pun perancangan yang dibuat, sedemikian apapun rencana yang disusun, hukum hakam dan resmi bernegara seperti tercatat dalam tawarikh kehidupan membuktikan hatta sebuah tamadun pun akan gagal jika mana kerukunan, kestabilan dan kebersatuan negara tidak diperkekalkan. Dan betul, oleh sebab itulah tatkala membicara tentang ketenteraman tanah air, tiada kalimah sebagai ibarat, tiada kata sebagai umpama yang dapat menunjukkan betapa kita berterima kasih dan menghargai jasa serta pengorbanan anggota keselamatan maupun para prajurit, anggota polis dalam menjamin keamanan pertiwi. Oleh yang demikian, kerajaan komited untuk melaksanakan pelan pembangunan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia atau ATM secara berperingkat. Sumbangan itu sebanyak 17.3 bilion ringgit disediakan untuk Kementerian Pertahanan, antaranya lebih bagi perolehan 6 buah Literal Combatant Ship, sistem persenjataan Very Short Range Air Defence, kereta berperisai dan pesawat Airbus A400M. Tambahan lagi, ATM akan diperlengkapkan dengan teknologi terkini termasuk penggunaan Unmanned Airborne System untuk meningkatkan keupayaan intelligence, surveillance and reconnaissance. Sejumlah 523 juta ringgit pula diperuntukkan untuk pembangunan kamp tentera darat ASCOM di Felda Sahabat Lahad Datu, Sabah. Seterusnya, bagi menang jasa dan khidmat bakti wira-wira kita, sebanyak 160 juta ringgit diperuntuk bagi membina 4,000 unit lagi kuartus Angkatan Tentera Malaysia. Tidak cukup sekadar itu, Lembaga Tabung Angkatan Tentera sedang merancang untuk membina tambahan 2,000 unit lagi rumah mampu milik kepada anggota bermula tahun hadapan. Di samping itu, kerajaan bersetuju supaya agensi penguatkuasaan maritim Malaysia diperuntukkan sejumlah 864 juta ringgit bertujuan antaranya perolehan offshore petrol vessel dan kapal peronda. Manakala bagi mempertingkatkan keselamatan dan ketenteraman awam dalam negeri, terus mengurangkan kadar jenayah, sejumlah 13.1 bilion ringgit disediakan. Inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, 55 juta ringgit untuk pembinaan 2 buah ibu pejabat polis daerah atau IPD baru, iaitu di Lawas Sarawak dan Kota Kinabalu, Sabah, serta 10 buah IPD dan 5 buah balai polis yang masih dalam pembinaan. Kedua, merancang untuk membina 2,000 unit lagi rumah mampu milik bagi anggota polis diraja Malaysia, antaranya di Rawang dan kawasan-kawasan yang sedang dikenal pasti. Ketiga, 36 juta ringgit untuk membina pejabat kuartus dan naik taraf depo tahanan imigresen. Keempat, 50 juta ringgit bagi mempertingkatkan langkah keselamatan penjara dan 20 juta ringgit untuk program bandar selamat di kawasan hitam, antaranya melalui
pengasingan laluan pejalan kaki dan pencahayaan di kawasan tersebut. Sukacita saya umumkan penambahan 500 unit rondaan bermotosikal PDLM lagi dan 500 unit lagi kereta peronda dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 35 juta. Tuan Yang Dipertua, bagi menguatkan lagi usaha integriti dan mengurangkan ketirisan serta rasuah, SPRM akan terus dimantapkan dengan program serta latihan yang relevan. Dengan itu, bilangan pegawai SPRM akan terus ditambah mengikut keperluan. Merujuk pada falsafah rancangan Malaysia ke-11 lagi, Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang telah saya nyatakan di awal ucapan tadi, tentang rupa wajah dan warna-warna kemajuan negara serta sasiah rakyat yang kita dambakan ketika mana memasuki gelanggang negara maju kelak. Dalam apa jua yang direncanakan seperti dokumen bajet ini, perihal kebajikan dan kepentingan rakyat menjadi keutamaan. Seperti mana ramai makrufi, Malaysia kontemporari ini sudah pun dikenali sebagai sebuah negara Islam yang progresif lagi dinamik sehingga disegani di seantero dunia. Sejak tahun-tahun kebelakangan, kerajaan sedang menuju maksud dalam usaha menepati kerangka maqasid syariah dan pengertian wasatiyah. Walau apapun untuk memenuhi tuntutan maqasid syariah bukanlah sesuatu yang mudah, apatah lagi berkait ciri kemajmukan rakyat di negara ini. Sememangnya pun tanpa disedari, sejak meraih kemerdekaan kita telah mengamalkan objektif tersebut dengan prinsip kesederhanaan yang begitu tersendiri. Berdiri di atas asas ini, kita berjaya membina sebuah negara yang makmur, aman dan sentosa. Di sudut ini, tidak ada sesiapa yang dapat menafikan bahawa tunjang dan tonggak kepada urusan pentadbiran negara adalah para kaki tangan awam. Oleh itu, marilah kita mengucapkan syabas dan tahniah kepada lebih kurang 1.6 juta mereka yang berjasa. Pucuk dicita ulang pun mendatang. Saat dinanti kini menjelang bagi menghargai perkhidmatan awam atas segala sumbangan dan khidmat bakti kepada negara. Kerajaan bersetuju pertama memberi faedah pemindahan gaji bersamaan satu kenaikan gaji tahunan mengikut grade yang akan memanfaatkan 1.6 juta warganya dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. Kedua, menambah baik sebanyak 252 skim perkhidmatan yang akan memanfaatkan 406,000 penjawat awam. Ketiga, menetapkan gaji permulaan terendah dalam perkhidmatan awam kepada RM1,200 sebulan yang akan memanfaatkan 60,000 penjawat awam. Keempat, menetapkan kadar pencen minimum sebanyak RM950 sebulan yang akan melibatkan hampir 50,000 pesara awam dengan sekurang-kurangnya 25 tahun tempoh perkhidmatan. Dan kelima, melantik secara tetap pegawai lantikan contract of service yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun. Ini akan memanfaatkan lebih 10,000 pegawai kontrak. Pelaksanaan kesemua langkah ini, Tuan Yang Dipertua, akan berkuat kuasa pada 1 hari bulan Julai 2016 dengan peruntukan sebanyak 1.4 bilion ringgit. Tuan Yang Dipertua, bagi merealisasikan harapan seperti yang dijanjikan dalam ikhtiar meringankan kos sara hidup rakyat pula, bantuan rakyat satu Malaysia atau BRIM akan diteruskan. Saya tahu benar ada pihak yang mengatakan bahawa BRIM tidak perlu diteruskan. Namun melalui maklum balas yang diterima, mereka sebenarnya sangat bersyukur dan berterima kasih di atas keprihatinan kerajaan. Ini telah terbukti bantuan rakyat satu Malaysia telah sedikit sebanyak membantu meringankan beban hidup mereka.
Sehubungan yang demikian selaras dengan aku janji Kerajaan Barisan Nasional juga, sukacita saya umumkan jumlah BRIM tahun 2016 akan dinaikkan seperti berikut. Pertama, satu kategori baru diperkenalkan bagi semua penerima di dalam senarai e-kasih yang berpendapatan bulanan di bawah RM1,000 akan menerima BRIM sebanyak RM1,050. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 ke bawah, BRIM ditingkatkan daripada RM950 kepada RM1,000. Ketiga, bagi isi rumah berpendapatan antara RM3,001 hingga RM4,000, pemberian BRIM ditingkatkan daripada RM750 kepada RM800. Keempat, bagi skim khairat kematian pula, pemberian sebanyak RM1,000 akan diteruskan. Dan kelima, bagi kategori individu bujang pula yang berumur 21 tahun dan ke atas serta berpendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan, kadar bantuan akan ditingkatkan daripada RM350 kepada RM400. Tuan Ibu Ketua, keseluruhannya, kesemua bantuan ini akan memanfaatkan sebanyak 4.7 juta isi rumah dan 2.7 juta individu bujang dengan peruntukan sebanyak RM5.9 bilion. Tuan Ibu Ketua, jika dalam RMK11 saya telah menyebut tentang kelompok B40 dan tafsiran kumpulan yang terlibat, maka dalam bajet ini satu lagi kumpulan besar yang kerajaan kini akan turut memberi tumpuan bergelar M40. Secara statistiknya, tafsiran awal M40 ataupun M40 adalah kelompok isi rumah yang berpendapatan antara RM3,860 hingga RM8,320. Namun definisi M40 ini akan terus kerajaan perincikan dari masa ke semasa. Dalam hal ini, sukacita saya umumkan pertama, had pelepasan cukai bagi setiap anak berumur di bawah 18 tahun mulai taksiran 2016 digandakan daripada RM1,000 kepada RM2,000. Kedua, pelepasan cukai bagi pembayar individu yang pasangannya tidak mempunyai pendapatan dinaikkan daripada RM3,000 kepada RM4,000. Ketiga, jika buat masa ini pembayar cukai individu diberi pelepasan sehingga RM5,000 setahun bagi tujuan perubatan dan penjagaan terhad hanya kepada ibu bapa mereka yang sakit. Dalam bajet ini, kerajaan memandang positif sikap anak yang mengambil berat terhadap kebajikan ibu bapa mereka dan mengalu-alukan pengukuhan institusi kekeluargaan. Sumbangan itu buat julung kali anak-anak yang menyara ibu bapa mereka meskipun tidak tinggal bersama akan diberi pelepasan cukai terkumpul sebanyak RM1,500 untuk ibu dan RM1,500 lagi untuk bapa, dengan syarat ibu dan bapa masing-masing tidak berpendapatan melebihi RM2,000 sebulan dan berumur 60 tahun ke atas. Keempat, sempena bajet ini juga kerajaan memutuskan untuk menaikkan had pelepasan cukai daripada RM6,000 kepada RM8,000 bagi setiap anak berumur 18 tahun dan ke atas yang sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian dalam dan luar negara mulai tahun taksiran 2016. Dan kelima, bagi ibu bapa kepada anak-anak orang kurang upayanya yang sedang melanjutkan pengajian di institusi dalam dan luar negara, had pelepasan cukai dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM8,000 mulai tahun taksiran
2016. Ingin saya tambah di sini, had pelepasan cukai sedia ada bagi ibu bapa yang mempunyai anak OKU adalah RM6,000. Ini bermakna sekiranya anak OKU ini melanjutkan pelajaran di dalam maupun luar negara, jumlah pelepasan cukai yang boleh dituntut secara keseluruhannya adalah sebanyak RM14,000. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya untuk membolehkan lebih ramai pekerja mendapat manfaat di bawah PKSO, kelayakan caruman wajib dinaikkan daripada gaji RM3,000 kepada RM4,000 sebulan. Pengubahsuaian ini memanfaatkan kepada 500,000 pekerja, di mana jika si pencarum meninggal dunia dalam tempoh kerja, waris akan menerima bayaran bulanan sehingga 90% pendapatan bulanan terakhir beliau. Tuan Yang Di-Pertua, secara kesimpulannya, selama puluhan tahun kerajaan telah memikul mandat dan menggalas kepercayaan rakyat. Kerajaan ini juga telah secara berterusan melunaskan serta melangsaikan janji-janji yang dilafaz dan dicatat. Ini berarti kerajaan yang mentadbir sekian waktu ini juga telah mempunyai visi dan hala tuju yang jelas. Apa yang mustahak untuk dinyata dan dipertegaskan sekali lagi, kita terus mendapat pengiktirafan daripada pengabsah berwibawa tinggi di dunia, antaranya agensi-agensi kewangan antarabangsa seperti Fitch Ratings, Moody's dan Standard & Poor yang telah memberi gambaran sebenar tentang keadaan serta pengurusan ekonomi Malaysia. Malah pelbagai pencapaian telah kita raih, antaranya yang terkini kedudukan Malaysia dalam laporan daya saing global 2015-2016 oleh World Economic Forum melonjak 2 anak tangga kepada kedudukan 18 daripada 140 negara utama ekonomi dunia. Kepada rakyat sekalian, usahlah berbimbang-bimbang dan bergundah-gundah. Jelas sekali dengan rekod pencapaian yang cemerlang, antaranya yang telah saya tuturkan di awal ucapan tadi, maka letakkanlah keyakinan, taruhlah harapan bahawa inilah kerajaan yang boleh dibergantung harap demi masa depan hari muka anak cucu dan keturunan kita. Dalam apa jua keadaan, saya dan rakan-rakan akan meneruskan perancangan ekonomi negara dengan mengutamakan serta mendahulukan kesejahteraan rakyat. Tuan Yang Di-Pertua, pokoknya bagi kerajaan ini, rakyat adalah segala-galanya. Kabar bahagia sudah pun tiba, maka ingin saya umumkan berkuat kuasa 1 Julai 2016, gaji minimum negara dinaikkan daripada RM900 kepada RM1,000 sebulan bagi Semenanjung dan daripada RM800 kepada RM920 sebulan bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Gaji minimum ini melibatkan semua sektor kecuali domestik atau pembantu rumah. Tuan Yang Di-Pertua, tidak cukup sekadar itu. Bagi meringankan beban kos sara hidup kepada semua penjawat awam, kerajaan bersetuju dengan pemberian khas sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam. Manakala bagi 700,000 pesara kerajaan pula, bayaran khas RM250 disediakan. Kedua-dua bayaran ini berjumlah hampir RM1 bilion akan dibuat pada bulan Januari 2016. Tuan Yang Di-Pertua, demikianlah kerajaan ini tanpa jemu-jemu ingin membuat kebaikan dan kebajikan kepada sekalian rakyat sejak dulu, kesemuanya tidak terbina dengan mudah atau dalam sekelip mata. Ia menuntut kesungguhan dan pengorbanan atas nama kebaktian pada nusa dan bangsa.
lalunya berbicara tentang betapa susah dan jerih payahnya membina Malaysia tercinta ini. Kita berasa kesal, bahkan sebenarnya kita berasa amat-amat kesal dengan tindak tanduk tidak bertanggungjawab sama ada musuh dari dalam maupun luar yang cuba mempalit dan merosakkan imej negara. Pada kita, perbuatan segelintir pihak ini akan hanya memperandakan sampai boleh memusnahkan apa yang terbina selama ini. Berima wujud sesetengah orang yang kita sendiri kadang-kadang tidak tersangka-sangka atau terduga-duga, ibarat api dalam sekam atau menjadi gunting dalam lipatan. Tuan Yang Ketua serta rakyat dikasihi sekalian, dalam menghela nafas keinsafan, saya terakui benarlah saya ini seorang pemimpin, tapi juga saya juga manusia seperti saudara-saudari sekalian. Kita sama-sama ada kelebihan dan sama-sama ada kelemahan sana sini. Saya sambil merujuk mafhum tafsir daripada surah Yusuf bahawa Tuhan tidak menyuruh kita berhenti dari berusaha. Tuhan juga tidak benarkan kita sesekali berputus asa dari rahmatnya. Dan apatah lagi, sesungguhnya Tuhan juga tetap menjanjikan kepada hamba-hambanya yang berislah dan beriltizam bahawa kejayaan pasti menjelma jua. Sebab itu, Tuan Yang Ketua, sudah menjadi adat orang berjuang pasti menempuh rintangan dan dugaan. Namun biarpun berjuta gugatan menghalang, dia menggunung ombak mendatang, kita tidak akan sesekali berputus harapan. Ini Tuan Yang Ketua, saya bersama-sama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi beserta anggota pentadbiran dan pimpinan-pimpinan Barisan Nasional sehati sejiwa akan tatap tabah dan bertawakal meneruskan perjuangan yang mulia ini. Nescaya dengan dipersaksikan masa dan neraca oleh waktu yang benar, tetap benar, sejarahnya kelak menjadi bukti. Akhir kalam, bab kata para hukama, yang indah-indah itu dari ilahi dan yang kurang itu sifat insani. Marilah kita berdoa kepada Maha Pencipta agar tiap sesuatu akan kembali pulih seperti sedia kala. Semoga bajet ini dilimpah-limpah rahmatnya dan membawa sentosa kepada semua. Tuan Yang Ketua, saya mohon ucap terima kasih.